Buku aktiviti matematik tahun 2 muka surat 8. Tulis nilai digit bagi digit yang bergaris. Digit ni apa? Nombor. Okey. Contohnya 361. Nilai tempatnya sar. Awak tulis 1 saja dekat sini, dah ada jawapan. Okey, kita lihat B. 247. Ini nilainya apa? Nilai tempat. Nilai tempat puluh. 40. Tulislah 40. Okey, kalau dia garis kat sini 202 sifar-sifar. Ada sifar 2. Puluh ada 1 sifar je. Betul tak? Okey, yang ni ada berapa sifar 8 ni? 800. Okey, 2 ada 2 sifar. Faham? Senang saja. Yang 9 ni ada 1 je sifar, 90. Yang ni tak ada sifar apa-apa, 5 je. Faham? Okey, faham D. Dia tengok ni. Sifar je lah. Sifar je lah. Okey. Sifar je lah. Okey. Yang ini. Ya, betul. Ini pun ratus ni sifar juga. Okey. Yang ini macam mana nak tulis? Ya, betul. 900 sifarnya ada 2. Nilai sifarnya ada 2. Okey. Bagus. Betul tak jawapan kamu? Ya. Okey. Okey, yang ini pula. Lengkapkan. Yang ini berapa? 180. Okey, nilai tempat ini puluh ke ratus? Puluh. Tulislah puluh. P-U-L-U-H. Puluh. Itu je. Kalau dia kata nilai tempat, kena eja. Faham? Kena eja. Okey, ini digit pula. Kalau dia tanya digit, tulis sifar. Ni apa ni? Digit dia. Nombor dia. Sifar. Okey, sekarang dia nak tanya tempat. Ini tempat dia apa ni? Dekat ratus ke puluh? Ratus. Tulislah ratus. R-A-R-T-U-S. Ratus. Faham? Kalau dia tanya digit, tulis nombor. Kalau dia tanya tempat, tulis eja lah ratus. Puluh ke? Okey, jelas? Faham? Okey, betul tak jawapan kamu? Okey, saya rasa ramai yang betul. Kelas Ibnu Khaldun. Ya. Okey, seterusnya. Yang terakhir. Dia suruh tulis nilai digit. Nombor ke perkataan? Digit. Nombor. Kalau perkataan tempat. 3 berapa? 3 berapa? 300. Sebab dia dekat depan, dia nilai dia 300. 300. Sekarang ni tempat. Tempat kena tulis perkataan ke nombor? Perkataan ni ni sa. Okey. Ni sa. Okey. Yang ni tulis nombor ke perkataan? Digit tu nombor. Kena tulis nombor. Ni puluh. 50. Okey, faham?